Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami bertiga ingin melaksanakan tugasan penghasilan produk BMMB 3213 Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Saya Muhammad Adam Alif bin Azhan. Saya Nur Syahidatul Akmal binti Abdul Rahman. Dan saya Nur Halim binti Ahmad Mukhtar. Kumpulan kami telah memilih DSKP tahun 5 dan memilih kemahiran mendengar dan bertutur. Bagi standard kandungan, kami telah memilih 1.3 iaitu bercerita dan menceritakan perkara yang didengar, ditonton dan dibaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Manakala standard pembelajaran pula 1.3.1 iaitu bercerita dengan sebutan yang betul, intonasi yang sesuai. Kumpulan kami juga memilih strategi pengajaran dan pembelajaran iaitu pembelajaran berpusatkan murid. Baik, kumpulan kami juga telah memilih kata kerja sebagai topik utama pembelajaran kami pada hari ini. Dan objektif pembelajaran kami adalah murid-murid dapat mengenal pasti, membezakan dan memilih ayat menggunakan kata kerja transitif dan tak transitif dengan betul. Dan objektif bagi SKSP tadi menyampaikan cerita dengan jelas dan tersusun supaya mudah difahami oleh pendengar. Apa itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid? Strategi berpusatkan murid ialah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memberi tumpuan utama kepada penglibatan aktif murid dalam proses pembelajaran, bukannya guru semata-mata. Dalam strategi ini, murid bukan hanya menerima maklumat tetapi terlibat secara langsung dalam meneroka, berfikir, berbincang dan membina pengetahuan sendiri. Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Waalaikumsalam. Cikgu. Semua sihat? Sihat. Semua dah makan? Dah. Makan apa? Nasi lemak cikgu. Oh, awak Elia? Makan nugget. Dan awak? Saya makan roti tadi, cikgu. Kak Irina? Saya makan nasi goreng. Wah, sedapnya. Sedap. Okey. Siapa kasi puasa penuh? Saya. Cikgu nak hari raya ke? Boleh. Kalau ada raya, nak cikgu. Belajar dulu ya. Okey, cikgu. Okey awak semua, cikgu akan menayangkan satu video untuk awak semua membuat pemerhatian dan awak semua kena teka apa tema dia dan apa yang terdapat di dalam video ni. Baik, cikgu. Apa ni? Awak semua gembira tak nak tengok video ni? Gembira. Kalau murid-murid gembira, cakap saya gembira. Saya gembira. Cikgu tekan sekarang. Ya. Ni gambar raya ke cikgu? Cepat sekali Irina. Ya. Murid-murid kena lihat dengan teliti tau. Awak semua kena lihat dengan teliti sebab ini berkait dengan Ketupat lah. Kenapa dia pembelajaran kita gantung? hari ini. Ni macam suasana hari raya je. Betul. Cikgu, panas je. Tak panas ke pakcik tu? Ada Awak semua. api. Murid kena Okey, lihat dengan teliti. cuba korang teka. Apa situasi korang ni? Masak. Bakar. Tu dia masak awal lah. Ini masak apa? Rendang. Betul. Nampak sedap kan? Sedap. Lapar lah cikgu. Sabar ya, kita habiskan belajar dulu. Okey cikgu. Mak saya selalu gosok baju hari raya. Ya. Mak saya selalu kemas rumah tau. Awak semua tolong tak Mak? Tolong. Betul ke tolong? Betul. Sudah memaparkan video skrin yang terdapat ni. Okey, cikgu nak tanya awak semua. Budak ni buat apa sekarang? Saya Apa? salam ayah dia. Betul. Salam ni merujuk kepada kata apa? Kecil cikgu. Bukan kata nama ke? Ya ke? Salam kata Kata adjektif. Apa Mira cakap tadi? Kecil cikgu. Wah, pandainya Mira. Jadi, hari ini kita semua nak belajar tentang kata kerja di dalam tema Hari Raya Aidilfitri. Murid-murid tahu tak apa itu kata kerja? Tahu cikgu.
Tapi kamu semua mesti tak tahu kan kata kerja ni ada berapa jenis apa semua? Betul. Kalau kamu Cikgu tak tahu, tahu lah. kita akan cikgu akan terangkan kata kerja. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey, kata kerja ni terdapat dua jenis. Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Kata kerja transitif ni dia merupakan kata kerja yang memerlukan objek. Apa yang maksud yang memerlukan objek tu, Amirul? Bola ke cikgu? Ya, bola itu pun salah satu daripada objek. Macam bawa sepak bola. Oh, jadi itu kan kerja transitif kan cikgu? Ya. Kalau saya bagi contoh sampah-sampah, betul tak? Ya, sapu sampah pun kata kerja transitif. Dia memerlukan objek. Objek. Dia tak boleh berdiri sendiri. Cikgu kalau tak ada objek tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Sebab kalau kata kerja transitif ni tiada objek, kita tak akan faham ayat itu, apa maksud ayat itu. Ayat itu tergantung. Faham. Okey, cikgu sambung terangkan ni. Baik. Ciri-ciri kata kerja transitif. Ada objek penyambut macam Kairina cakap tadi. Sapu sampah, menyapu. Okey. Kairina menyapu. Menyapu apa? Jadi Sampah. menyapu sampah. Sampah sebagai objek. Macam Okey, ini contoh yang cikgu buat. Aiman membaca. Membaca apa? buku. Buku sebagai Objek. Isa memasak. Nasi. Kalau Isa memasak saja? Tak ada cikgu. Okey. Saya akan serahkan kepada Cikgu Ahmad untuk menerangkan kata kerja tak transitif. Seterusnya, cikgu akan menerangkan kata kerja tak transitif. Macam sebelum ni, kata kerja transitif ni memerlukan objek. Kalau kata kerja tak transitif ni maknanya Tidak. tak perlu objek. Pandai. Ciri-cirinya ialah tidak ada objek penyambut dan boleh berdiri sendiri tanpa objek. Maksudnya, walaupun tak ada objek, kita dah faham ayat tu. Contoh ayat ialah Amir berlari di taman. Jadi kalau tak ada objek pun tak apa. Ya, betul. Maksud cikgu ayat tu kan Amir berlari je boleh ke cikgu? Ya, boleh. Ya, betul. Alat berlari. Sebab kita dah faham berlari dengan menggunakan kaki. Oh, maksudnya ayat tu dah lengkap kalau tak ada di taman. Ya. Ya, betul. Okey, selain tu, contoh yang lain ialah Siti tidur dengan minyak. Okey, tidur ni tidak memerlukan objek sebab kita dah faham. Cikgu, saya rasa Amirul ni macam kurang faham. Cuba cikgu minta Okey. contoh dekat Amirul. Amirul, cikgu nak tanya. Amir berlari di taman. Amir berlari kan boleh. Jadi di taman ni apa? Penyeram cikgu. Wah, pandai. Hebatlah Biar dia ubi berisi. Betul. Gila lah ni. Okey, jadi semua anak murid cikgu dah faham lagi. Kata kerja transitif tu memerlukan Objek. Kata kerja tak transitif tu tak Tidak memerlukan objek. Faham cikgu. Okey, awak semua dah faham? Faham. Jadi cikgu nak kembali kepada video tadi. Jadi cikgu nak awak semua bezakan kata kerja tak transitif apa ataupun transitif berdasarkan gambar tadi. Baik cikgu. Okey, ni. Contoh ayat. Amirul bersalaman. Kata kerja apa? Amirul bersalaman. Mana? Kata tujuh. Tak transitif. Transitif lah. Allah, dia tak boleh berdiri. Apa jawapan dia? Jawapan dia, cikgu. Kata kerja tak transitif. Wah, Betul lah. bijak lagi dah. Kenapa salahkan saya? Sebab bersalaman, kita dah faham. Kita bersalaman menggunakan tangan. Jadi tidak perlu lagi memerlukan objek tangan di belakang. Dan contoh ayat. Alia menghias rumah. Kata kerja apa? Saya rasa ayat Cik Nasi tu lengkap, tapi kalau buang perkataan rumah jadi tak lengkap. Betul. Jadi kata kerja apa? Jadi kata kerja Transitif cikgu. Ada. Kenapa transitif? sebab ada objek. Apa Betul. Rumah. Gambar seterusnya.
Plan. Okey, dalam kata kerja transitif, apa yang saya nampak dekat gambar ni, atuk sedang membakar lemak. Betul? Bijaknya Emma. Memanglah. Okey, kata kerja tak transitif pula. Amirul. Saya cuba ya cikgu. Boleh. Atuk sedang memasak nasi. Boleh tak cikgu? Boleh tu Amirul. Cikgu minta kata kerja tak transitif. Tak jawab dah. Alah, jangan macam tu. Adia? Saya rasa Adia boleh tolong. Atuk sedang berdiri. Pandai. Pandai Nadia. Bijaknya Alia. Berdiri itu tidak memerlukan objek. Faham. Ni murid-murid. Ni gambar apa? Yang pertama tu tengah Mengemas. Emas cikgu. Yang satu lagi tengah gosok baju. Okey. Tapi cikgu nak awak semua tentukan. Ibu sedang menggosok baju. Kata kerja apa? menggosok baju. Kata Tak kerja transitif cikgu. Apa Amirul? Tak transitif. Salah. Ada sebab ada objek baju. Ada objek. Gosok baju. Betulkan Amirul. Jadi kata kerja Apa Amirul? Tak pandai lah. Kan cikgu dah cakap tadi, kalau ada objek di belakang menggosok baju itu objek. Jadi kata kerja transitif. Oh. Apa Amirul cari sini kita belajar sama-sama. betul tu. Okey, budak-budak semua. Semua dah faham tentang kata kerja? Hari ni ada berapa kata kerja? Dua. Betul. Pandai. Amirul, kata kerja transitif ada objek ke tak? Ada objek cikgu. Irma, tak transitif ada objek tak? Pada Pandai. Tapi cikgu nampak awak semua ni dah bosan dah cikgu terangkan semua. mana ada bosan. Okey lah cikgu. Kan Saya cikgu tak dah bosan, ada. saya tak bosan. Jadi cikgu nak buat satu aktiviti. Cuba teka, aktiviti apa? Menyanyi. Membaca. Ya? Aktiviti apa tu cikgu? Aktiviti berlakon. Apa semua suka tak aktiviti lakonan? Suka. Amirul ni pada takut cikgu. Tapi saya malu cikgu. Tapi tak takut. Okey. Babak pertama, awak semua kena lakukan tentang bersalaman-salaman di hari raya. Saya belakang dengan awak lah, boleh tak? Ya dengan cikgu lah. Boleh. Siapa berlakon dengan cikgu dapat duit raya? Saya. Tak boleh, kamu perempuan. Ya. Saya tak salah tapi saya tak duit raya. Tapi babak kedua, apa sini dah tuan? Cikgu Syahidah tu. Babak kedua ialah cikgu akan membuat memasak rendang. Sedapnya saya lapar lah cikgu. Ini nak rehat ni. Sabar, kita kena ambil pelajaran dulu. Okey cikgu. Okey, babak ketiga Cikgu Hanif. Ziarah menziarahi. Jadinya Semua teruja tak? teruja. Semangat tadi. Semangat. Kalau macam tu, semua jom buat aktiviti lakonan. Jom. Khairul, awak yang pertama buat aktiviti lakonan. Tapi saya malu lah cikgu. Boleh Amirul. Boleh. Ini kan proses. Tak apa, Aimah sokong Ya. Boleh. Okey, bagi sokongan dekat Amirul. Amirul dah. Tadi cikgu kata kita kena lakukan aktiviti lakonan. Iaitu cikgu bagi satu simulasi iaitu bersalaman. Jadi aktiviti lakonannya ialah saya kena bersalam dengan Cikgu Adam. Okey. Baiklah murid-murid, awak semua cuba teka. Ini kata kerja apa? Tak ada objek. Tak ada objek lagi. Kata kerja tak transitif. Betul, pandai. Kak Lina, jom. Okey, tadi Cikgu Akmal bagi saya tajuk untuk berlakon memasak rendang. Ya, betul. Okey, jadi saya rasa lakonan yang boleh saya buat mungkin kita sama-sama balik ke kampung. Lepas tu kita tolong nenek kita masak
Betul je. Okey. Tu, nenek kita tengah masak rendang je kita tolong. Ya. Okay, Karina kena masukkan perasa. Sekejap. Okey. Tadi saya kena terangkan juga ke kalau memasak ni kata kerja apa cikgu? Kalau awak rasa awak boleh jawab, awak cuba. Mestilah boleh. Contohnya nenek sedang memasak rendang. Saya rasa samalah dengan Amira tadi. Memasak rendang tu kan objek. Jadi kata kerja tak transitif. Betul kan? Salah tu. Kalau ada objek, kata kerja transitif. Oh, saya lupa lah cikgu. Tak apa, Karina. Karina boleh belajar. Okey? Okey cikgu. Babak ketiga ni saya diberikan tugas menziarahi. Jadi saya nak berlakon saya menziarahi saudara mara. Okey, saya boleh ya? Hai, dah lama lama ni tak jumpa. Saya pun. Ya, saya bawa datang makanan dan jom masuk dulu. Okey, macam mana sekarang? Okey je, sekarang saya kena dapat kerja. Sihat? Sihat je. Okey. Saya rasa menjarahi kata kerja tak transitif. Betul? Ya, betul ke Emma? Kenapa ya? Sebab tak ada objek. Ya, kata kerja tak transitif tu tak ada objek. Yeay. Pandai Emma. Tengoklah. Good. Baik, semua seronok dengan aktiviti tadi. Seronok. Aktiviti seterusnya, cikgu nak buat tentang aktiviti balai dadu. Wah. Tunggu dadu ni cikgu. Ya. Bukannya dadu. Cikgu Syahidatul Akmal telah membuat dadu ni untuk awak semua. Comelnya. Okey. Awak semua kena main dengan bersemangat tau. Okey. Okey, cikgu terangkan cara bermain dulu Aktiviti balai dadu. Contoh, 1 dan 4 ni. Okey. Kalau awak semua dapat 1 dan 4, awak semua perlu bercerita tentang pengalaman membantu ibu. Faham? Faham. Kalau dapat 2 dan 5, tema raya warna apa? Faham. Kalau dapat 3 dan 6, awak semua kena ceritakan tentang apa ni? Weh. Hari raya. Okey, baik Emma. Saya dulu. Awak dulu Karina? Ha. Okey, Saya boleh. suka lah semangat Karina ni. Ya. Yeay. Baru saya nak main tadi. Sekejap ya Emma, saya dulu. Okey. Sampak je ke cikgu? Nampak je? Masa awak kena bertutur. Bismillah. 4. Tunjuk dia. Saya dapat 4. Karina dapat 4. Jadi saya akan ceritakan aktiviti yang berkaitan dengan pengalaman membantu ibu. Jadi sebenarnya saya suka tolong umi saya. Saya suka memasak, saya suka mengemas rumah, jemur kain. Wah, bagus. Nah, saya memang masak tu cikgu. Seorang anak. Pandai je Kina. Ya, mak saya selalu cakap saya ni ringan tulang. Baguslah Karina ni. Ya. Awak semua kena contohi Karina tau. Okey. Pada malam raya, apa jawab tolong ibu awak Karina? Semestinya kalau malam raya, selalunya saudara mara saya akan datang rumah saya. Jadi mak saya kena masak dalam kuantiti yang banyak. Jadi kalau mak saya seorang je yang buat, penatlah dia. Jadi apa yang perlu saya buat sangat pada malam raya tu ialah saya memang kena tolong memasak. Wah, rajinlah Karina ni. Ya, betul. Malam tu saya dah susun kuih raya. Saya pun tolong gosok baju semua orang. Okey, bagus Karina ni. Ya. Berikan tepukan. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, selepas Karina, siapa? Saya Irma cikgu. Emma cikgu. Silakan. Okey. Okey, seterusnya Irma. Ya cikgu. Tak sabar saya nak main. Wah, saya dapat nombor 5. Wah! Nombor
dapat tema raya warna apa? Kalau tahun ni keluarga saya pilih warna biru untuk beraya. Jadi setiap kali raya kan, keluarga kami semua selalu berbincang nak warna apa. Jadi semuanya sedodol, tak adalah pada hari itu yang ni warna kuning, yang ni warna putih, yang ni warna merah. Jadi semua sedodol dan cantik-cantik pada hari raya. Banyak ke baju raya tahun tu Emma? Banyak. Tapi setakat hari ketiga je. Wah, banyaknya. Hari kedua awak pakai baju warna apa Emma? Hari kedua kami semua pakai baju warna hijau. Wah, hari ketiga pula? Hari ketiga warna ungu. Warna-warni ya baju raya awak Emma. Betul tu cikgu? Okey, beri tumpukan gemuruh untuk Emma. Terima kasih cikgu. Dan yang terakhir Amirul. Dah sendiri dah. Amirul. Mana cikgu? Amirul tadi banyak buat kesalahan kerja. Kali ni saya nak Amirul dapat bercerita dengan baik. Okey? Kita cuba cikgu. Saya balik cikgu. Wah, Dapat nombor 3 dah cikgu. Wah, pasal kuih. Amirul suka Amirul dapat kuih nombor apa? 3. Tak nenas lagi nak. Kuih sedapnya. Mak saya pun selalu buat. Wah. Amirul tak nenes biasanya beli kat mana? Saya kalau selalunya mak saya beli dekat pasar malam. 2 balang 100. Oh. Murah ke mahal tu? Mahal. Saya pun tak tahu kenapa dia jual mahal. Saya selalu beli 300. Oh, murah yang tempat kinang. Tak Ya. duduk kan? Amirul selain tak nenes, ada lagi ke kuih lain yang Amirul suka? Saya rasa London. London. London tu beli dekat London ke? London. Rasanya tidak, tapi dia diperbuat daripada kacang kacang almond. Ha, Amirul. okey Amirul apa lagi? Selain daripada kegemaran saya hari raya ialah Seperit. seperti tu macam mana tu Tina? Seperit tu dia rasa susu-susu sikit. Tak pernah ni yang atas macam ada warna berry-berry. Oh, Saya ada, nanti saya bawa. boleh? Mirul, pernah tak buat kuih raya sendiri dekat rumah? Ada satu kali tu saya buat sampai hangus tu kuih raya. Macam mana boleh hangus? Batik awak. Saya tak lebih bakar kot. Aduh, kena hati-hati lah nak beli. Okey, bagus. Terima kasih Amirul. Terima kasih tu. Aku ada Amir. Bagus penerangan awak semua. Awak semua lancar betul. Jadi kita dah buat berapa aktiviti? Dua. 2 aktiviti. 2 aktiviti. Sebelum kita buat aktiviti tu, kita belajar apa tadi? Kena kerja. Bagus Karina. Cepat dia kena. Ya, Saya dia suka sangat kena cepat. kerja. Cikgu 3 sepakat untuk membuat apa? Membuat kuih. Takut dah cikgu. Macam mana kalau saya salah Saya jawab? dah tahu. Salah Sini tadi. disediakan untuk menguji kefahaman awak semua. Betul ke awak faham ke awak bawa faham je? Kalau saya tak minta je. Betul dapat kuih raya ke cikgu? Ya betul. Nanti cikgu akan bagi. Janji Janji. Okey, baik-baik. Sekarang kita nak main kuis. Yeay. Wah, cantiknya. Main macam mana ni cikgu? Okey, nanti akan ada soalan. Murid-murid kena jawab sama ada ayat tu betul ataupun salah. Baik, soalan pertama. Betul atau salah? 3 ialah kata kerja transitif. Salah. Betul. Rasa betul dah cikgu. Betul. Betul ke salah ni? Okey, jawapan Cepat, ada pertama. masa. Cepat. Baik, dengan Kata masa. kerja Saya jawab transitif. betul. Saya jawab betul. Kina. Saya jawab salah. Okey. Wow, betul lah Alamak. Kina. Jawapan dia Kan tadi Salah. cikgu dah kata tidur tu kan dah faham ayat, tak ada objek. Jadi kata kerja tak transitif. Pandailah kita. Okey, soalan kedua pula. Saya nak cuba lagi.
Jom kita cuba sama-sama. Bahkan nama ialah kata Transitif, betul. Betul. Ya, ikut Ina lah betul. Mana boleh ikut saya, awak kena faham. Aduh. Terus sekejap je. Saya rasa betul dah kata kerja transitif sebab makan lemang. Lemang tu kan objek. Betul. Ada Aina dan semua. Karina memang pandai sangat lah. Karina tolong dia nanti kita fokus dekat Amirul. Amirul. Amirul dah Soalan Emma. ketiga awak. Awak je. Awak Saya soalan. bantu kawan saya je. Bagus. Okey. Amirul. Kan mudah faham kan? Ya, senang je. Memang tak. Membuka sampul duit rakyat ialah kata kerja transitif. membuka sapu duit. Betul. Betul, cikgu. Kita tunggu jawapan ni. Kenapa awak cakap betul? Yang mana satu? Objek? Sapu tu kan objek. Okey, mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi duit raya tu Amirul kata penyerang. Ini tak nak Elma. Saya dah belajar semua. Semua dah mudah faham kan? Okey, siapa yang betul dapat duit raya? Saya Baca betul. kata kerja tak transitif. Tidak memerlukan objek. Warna biru, cikgu. Ada biru semua. Betul. Ina cikgu saya lah. Tak, saya kan faham dari Okey, tunggu jawapan. awal. Tunggu sekejap ya. Pasti bukan yang lain jawapannya. Pasti. Sensitif kan kita belajar hari ni. Kata nama pun sama. Betul. Nampaknya awak semua dah faham kita belajar hari ni. Disebab awak semua dah faham, cikgu akan bagi ganjaran kepada awak semua. Yeay, raya. Terima kasih, cikgu. Selamat Raya. Enak. Berkata cikgu. Yeay. Awak dah berapa ni, Cepat, Cik? cepat. 50 lah. Wah, banyaknya duit cikgu. Hari ni dah pesawat. Okey, sepanjang hari ni cikgu nak salah seorang daripada kamu untuk bagi refleksi. Apa yang awak dapat dalam pelajaran kita hari ini? Saya. Apa yang saya dapat daripada kelas hari ni, yang pertama tadi, cikgu kan ajar pasal kata kerja, tentang kata kerja. Jadi, saya dah boleh bezakan sama ada kata kerja tersebut, kata kerja transitif ataupun kata kerja tak transitif. Yang kedua, saya rasa tadi kan kita ada buat banyak lakonan. Jadi, saya lebih yakin untuk berkomunikasi di hadapan. Dan yang ketiga, saya rasa melalui pelajaran cikgu ni, kami semua dah bersedia untuk jawab-jawab soalan yang berkaitan dengan kata kerja bila-bila di saat nanti. Yeay. Berikan tepukan dulu untuk Karina. Semua dah lapar kan? Lapar! Awak semua boleh bangun dan boleh bersurat. Terima kasih, cikgu. Jom kita pergi makan. Bersurat. Jom. Kepentingan strategi pengajaran dan pembelajaran berpusat ke murid. Yang pertama ialah meningkatkan penglibatan aktif murid. Yang kedua ialah mengembangkan kemahiran berfikir ala studi iaitu KBAT. Dan yang ketiga ialah memupuk pembelajaran kendiri. Dan yang keempat ialah mengambil kira perbezaan individu. Yang kedua, meningkatkan kemahiran sosial dan komunikasi. Dan yang keenam, mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Dan yang terakhir, membantu penguasaan pembelajaran secara mendalam. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima Terima kasih. kasih.